Pada operasi pada kali ini dibuat secara bersepadu untuk Ops Sarang Burung. Kenapa kita namakan Ops Sarang Burung? Kenapa? Kerana kita mengambil kira perubahan yang berlaku pada struktur bangunan, di mana tukar fungsi daripada pejabat kepada unit-unit rumah yang berbentuk bilik-bilik kecil untuk dihuni oleh penghuni-penghuni. Dalam kita nampak tadi ada yang berkeluarga, ada yang solo kan, bermacam-macam kategori. Ada yang anak ramai, masih kecil pun ada kita tengok. Dan majoritinya daripada pendatang asing lah. Dikira kita nampak tadi keseluruhan majoritinya pendatang asing dan menghuni. Diberi kebenaran dan disewakan kepada pendatang asing ni, di mana lokasi kerja dia orang berdekatan. Ya. Dan dari segi pihak bomba, kita mengambil tindakan pemeriksaan ini secara bersepadu dengan agensi-agensi yang saya sebut tadi adalah kerana Seksyen 5 Akta kita, Seksyen 5 Akta menyatakan fungsi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk mencegah, menghalang atau kita ambil kira dari segi keselamatan penghuni, iaitu nyawa itu sendiri, dari segi harta benda dan dari segi bangunan itu sendirilah harta benda ya. Kita juga mengambil kira Seksyen 8 Akta di mana kerja-kerja menghapus bahaya kebakaran. Mana selepas ini kita akan mengeluarkan notis terhadap pemunya atau pemilik bangunan ini untuk diambil tindakan. Kita akan bagi tempoh untuk mereka membuat mungkin dari segi partition yang dibuat tu, kita akan keluarkan balik kepada fungsi asal lah, iaitu bangunan kedai pejabat